Kalau korang cari telefon gaming bawah RM1,000 tapi spek padu, ni jawapannya. Hai guys, buat kembali lagi. Hari ni aku dapat satu smartphone daripada Nuvia, iaitu Nuvia Neo 3, yang mana harga dia memang aku tak masuk akal dengan spek yang Nuvia bagi pada smartphone ni. Jadi dalam video ni aku nak unboxing dekat korang. Jom teman aku unboxing. Okay guys, ini dia packaging untuk Nuvia Neo 3, yang mana kalau kita tengok dia punya packaging pun kita dah tahu yang smartphone ni memang khas untuk gaming. Bagi aku memang cantik lah dia punya packaging pada kotak ni, gabungan warna hitam dengan warna kuning. Kat depan ni korang nampak dia punya design sama macam dekat smartphone back panel belakang pada Nuvia Neo 3 ni. Kat tepi ni kau boleh nampak just dia tulis Nuvia Neo 3 5G. Yang aku dapat ni ialah warna shadow black. Shadow black iaitu 20GB RAM. 20GB lah, 20GB iaitu 8 plus 12, dan storage ialah 256. Yang ni aku dapat lah. Jadi jom kita buka, kita tengok. Okay, so first korang buka, korang akan dapat dia punya smartphone. Okay, ini dia punya smartphone. Kat sini pun dah ada tulis spek dekat smartphone ni. Baguslah, sepatutnya kita dah tahu lah, tak perlu kita tengok dekat dia punya setting tu. Yang tulis kat sini ialah dia punya chipset. Dia pakai T8 3000 nano processor. Lepas tu dia punya display 6.8 120Hz, dan dia punya brightness sehingga 1000 nits. Dia punya bateri pun agak besar. Dia punya bateri ialah 6000 mAh dengan 33W. Lepas tu smartphone ni boleh bypass charging. Maksudnya korang boleh gunakan charger dia sambil main phone. Maksudnya main game, dia takkan merosakkan bateri. So ini antara yang spek yang perlu ada untuk sebuah telefon gaming. Lepas tu dia juga ada AI Gaming Space 3. Dia ada AI Control, AI Trigger dan beberapa lagi fungsi yang lain. Maksudnya telefon ni pun ada trigger sama macam dekat ROG tu. Jadi kita tengok sekejap lagi detail. Kita tengok lagi apa yang korang akan dapat. Dia punya aksesori. Okay, ini dia punya casing. Jenis plastik lah, plastik yang keras. Okay, dia tak transparent lah. Actually aku rasa lagi better kalau dia buat yang jenis transparent. Ini aku akan menghalang sikit lah dia punya back panel dekat belakang ni. Okay, kita letak tepi dulu. Kau akan dapat macam biasa dia punya manual book, dia punya SIM ejector, lepas tu ZTE. Tengok dia di sini. Kat ni dia punya design ni, dekat belakang ni dia tulis NFC, punya volume button dengan dia punya light dekat mata ni, macam design dekat mata ni. Kita tengok tu. So korang akan dapat juga kabel Type C to Type C. Dia punya ketebalan kabel pun bagus lah, bukan nipis lah. Yang ni rare sikit lah, Type C to Type C. So maksudnya korang kena cari adapter yang ada Type C jugalah. Okay, ini punya adapter iaitu 33W fast charging, support sehingga 33W. Maksimum dia dekat sini dia tulis 33W. Ini Type C, dan dia gunakan jenis 2 plug. Nah, aku tak suka sangat yang jenis 2 plug ni sebab susah sikit nak masuk dekat kita punya plug Malaysia ni. Aku lagi suka yang jenis yang ada 3 point plug tu lah. Tapi it's okay. Yang bagusnya stay dalam kotak. Maknanya korang tak perlu beli secara berasingan. Bagi aku simpan sekejap. So, ini kita punya hero hari ni. Jom aku buka. Bukanya macam ni je. Kau boleh buka ataupun tarik je kat bawah. Aku nak buka macam ni. Okay, lawa lah. Okay, kalau
sekali tengok dia punya design back panel ni, dia macam ada DNA macam phone Infinix sikit, macam GT20. Ni dia punya light, dekat belakang ni dia punya light. Lepas tu dia ada tulisan Neo Win More for Gaming daripada Nuvia. Okay. Dan dia punya kau akan dapat dua lens dekat depan ni. Nampak tak? Dua lens. Dan back panel dia ni dia gunakan jenis glass. Yang ni akan tinggalkan kesan cap jari lah. Yang ni tak best lah. Jenis licin sikit. Dan size body dia agak boxy. Dan dia jenis curve dekat tepi ni. Maksudnya dia tak fully boxy lah. Dia ada ish dekat tepi ni. Dekat belakang ni kau boleh nampak dia punya SIM. Kau boleh dapat ialah dia punya charging port. Dan dia punya speaker. Ni dia punya trigger. Macam aku cakap tadi, dia punya trigger kiri dan kanan. Maksudnya kalau boleh main macam ni lah. Function lah benda ni. Nanti aku nak test gaming lah. Okay, dia ni punya SIM injector dia dekat tepi ni. Dia punya volume button. Kau boleh tengok sizing dia ni. Okay, bagi aku on jap. So guys, ini dia Nuvia Neo 3. Dia punya screen, agak nice lah dia punya screen. Dan kalau boleh nampak tak, dia punya bezel dekat tepi ni memang sangat nipis. Aku rasa hampir nak sampai dekat dia punya screen ni. Cuma dia yang bawah lah sikit yang mungkin kelemahan dia, sebab dia tak fully dekat bawah ni. Tapi aku pegang agak best lah. Aku rasa aku pegang agak tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Jadi kita tengok dia punya setting dulu. Kita tengok dia punya setting, about phone. Tengok dia 8GB RAM plus 12GB RAM, storage 256. Dia pakai Android MyOS 15 yang version 15 lah. Jadi lepas tu kita tengok lagi dia punya kecerahan. Kat sini dia ada satu lagi setting, iaitu light streak dekat belakang ni, yang mana korang boleh setting dia punya fungsi bila time tengah gaming ataupun tengah masuk call, ataupun korang setkan alarm untuk jam, dia akan menyala dekat belakang ni. Dan korang boleh pilih warna-warna yang korang nak. Dia ada option warna merah. Lepas tu dia ada juga warna hijau, biru, purple ni. Ia bergantung kepada korang lah. Dan dia ada jenis, yang ni jenis untuk fungsi ni lah. Dia nak flash ataupun jenis yang circle dekat belakang ni. Dekat belakang ni lah. Agak nice lah. Dan aku suka dia punya tema dekat ni. Memang betul nampak lah untuk gaming. Jadi aku tak tahu lagi dia punya prestasi pada gaming betul power atau tidak. Yang best juga telefon ni bawah RM1,000. Jadi untuk next video aku akan review fully tentang telefon ni. Dan aku akan test beberapa game. Kita nak tahu power tak pada Nuvia Neo 3 ni. Jadi guys, teruskan stay pada kita punya channel Factory Mobile. Jangan lupa like, komen dan share. Subscribe kita punya channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.